Jom, abang sini bawa anda pergi mataking lagi. So, abang sini punya tim sudah siap, boleh katakan apa yang boleh siapkan tu dekat bangunan jambatan. Dan jambatan Water Villa sudah siap. So, abang sini hari ini kena masuk pergi cek sebelum kami buat claim. Okay, jom, sini adalah parking di Seafest Mall. Okay, so sini tidaklah begitu jam, tidak begitu banyak kereta. So confirm ada parking, tapi kena berbayar dah. Kena bayar ni. Okay, jom kita tengok depan saja ni. Alright, apa sini? Sini tempat-tempat jeti office untuk banyak ni. Alright, ada Arcadia, Bono Divers, okay. SWB sini juga, Sea Venture, lepas tu Smart, then hari ni penting Mataking. Jom buat macam ready sudah ni. Jom kita tengok. Sinilah. Okay, keadaan jeti sekarang. Okay, jom kami testing gimbal ni di atas board. Sebab sebenarnya agak terbegal ni, ada ombak. Tapi tengok stable kan dia punya screen ni. Sini pegang sekarang. Pegang tangan. Okay, so jom pergi Mataking. Okay guys, sampai sudah Mataking. Okay, kalau sampai sini ingat kalian nampak kami punya kawan lama. Sini ada lagu Mataking ni. Okay guys, sampai sudah Mataking Reef Resort. Jom pergi tengok maybe ya kerja. So guys, kami sudah buat 2 hari dekat 1 bulan beginilah. 1 bulan lebih sikit. Okay, kami buat pressurized hydrant. Ada sikit modification di site. Right. By right sangat panjang, perlukan 8 hydrant point. Okay, tapi owner ada buat perubahan, so sudah pendek dan tidak buat begitu banyak water villa. Okay, so sangat-sangat premium selepas ni untuk water villa ni. So kami sudah pasang 4 hydrant. Lepas tu ada 2 point lagi sudah ready. Next kami tunggulah pump dengan tangki selepas ini. Tapi guys, untuk sharing dengan anda, untuk buat apa-apa kerja di pulau kan bukan senang lah. Bukan senang. Penghantaran susah. Mau monitoring pun susah. Abang Sani kena drive 1 jam lebih pergi Sempona. Lepas tu dari Sempona 1 jam begini, 45 minit hingga 1 jam punya board baru sampai sini. Dan baru boleh buat monitoring dengan checking. Okay. Tapi bersyukurlah kami dibagi peluang untuk buat projek sedemikian di Pulau Mataking ni. Okay, jom kami pergi site tengok kami punya hydrant punya pipe 6 inci MSCL pipe. Sengsara mereka angkat-angkat ni.